Melati kuntum tumbuh melata, sayangnya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Farhana binti Faizul. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 5 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pelindung Kuantan Pahang. Kod sekolah saya iaitu CEA 4094. Saya merupakan naib pengerusi pengawas pusat sumber sekolah, Setiausaha Pandu Puteri dan Setiausaha Kelab TV PSS Nilam. Antara pencapaian yang telah saya kecapi selama saya berada di sekolah ini adalah saya telah menyertai pertandingan bicara buku di peringkat negeri Pahang pada tahun 2024. Saya juga telah menyertai pertandingan pemilihan tokoh Nilam di peringkat daerah, anugerah Nilam 4 bintang, tempat ketiga hafazan di peringkat sekolah dan sasiah terpuji murid bulanan. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita selami buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini yang berjudul Imam Syafi'i Pejuang Kebenaran. Buku ini dikarang oleh Abdul Latif Talib dan diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sindia Berhad. Buku ini mempunyai 229 muka surat dan dicetak pada tahun 2013. Nama sebenar Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hasib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Ayah beliau berasal dari keturunan Quraisy iaitu dari Bani Muttalib. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestin pada bulan Rejab pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i mula menghafal Al-Quran sejak berumur 9 tahun. Beliau juga mempunyai daya ingatan dan kecerdikan yang sangat luar biasa. Novel ini juga menceritakan dengan lebih lanjut tentang kisah hidup Imam Syafi'i. Suka duka pahit manis beliau demi memperjuangkan kebenaran. Imam Syafi'i juga telah meninggalkan kitab pesanan sebanyak 30 pesanan. Antara pesanan yang beliau tinggalkan kepada kita adalah tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga dan menjadikan kamu cemerlang di dunia dan di akhirat. Antara nilai-nilai murni yang kita dapati di dalam buku ini adalah kita mestilah menghargai perjuangan terdahulu yang menegakkan syiah Islam. Selain itu, Imam Syafi'i juga terkenal dengan sikap beliau yang menjaga adab dengan guru. Di atas dahan burung tempuan melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya. Terima kasih.